sama je. Hospital flow dia punya anak panah tu akan access SMIS. So SMIS akan link dengan sistem ILIS lah. Macam sekarang kita ada 15 modul. Termasuk itu masih ada. Termasuk Tok Suku masih ada lagi. Tok ILIS masih ada sekarang lah. Yang lain-lain masih tak ada. Kalau doktor call, hanya doktor daripada mana ni? Doktor daripada luar. So bagi dia cara website lah. Kalau dia kata daripada hospitality, mungkin dia ada office. Bukan daripada tutupnya. Nanti saya list dia balik. Okay. Sekarang ni aku tak boleh share. Sebab itu bukan accreditation. So memang ni kena timo, ini kena adalah boleh tak? Dengan jadi kat sini, main dia tu adalah LQM, Lab Quality Manual. Ini adalah kitab kita lah. So LQM main. So dalam LQM kita bawa LQM ada LQP pula, Lab Quality Manual. So LQP ni dia banyak daripada flow pre-master sample sampailah ke penggunaan LRS ni kat sini. Okey. Dia ada macam contoh tanggungjawab satu. Nak run tu tanggungjawab satu. Dan nak jalan siapa yang perlu jalankan tanggungjawab. Okey. Jadi ni banyak sangatlah. Tapi saya tak mampu nak cover semua. So contoh yang melalui kan setiap bulan